Not bad. Bukan angle aku tapi yeah. Untuk video kali ni aku just nak review a few things yang aku beli daripada 7E. So aku balik awal sikit hari ni, aku punya trip dah habis. Aku pergi singgah 7E just nak beli makanan, just in case kalau aku lapar pada waktu malam. So apa yang aku sangka, lepas aku mandi aku terus lapar. Hence makanan-makanan ni akan aku makan dan review supaya next time bila korang pergi Japan, korang bolehlah try makanan ni. Ini adalah salted grilled mackerel. Sampai orang yang suggest, so aku beli satu. Aku dah panaskan, so dia dekat dalam bekas yang kecil macam ni je. So dia macam ni je. Ni belakang dia macam ni. Okay, so ni satu makanan protein kita. Kemudian Kode ada beli ini, aku tak tahu lah dia tulis apa kat sini. Kode cakap ni butter biscuit, ini matcha cheese. Ni aku dapat daripada Kyoto. Dan benda yang aku dah try adalah air ni. Aku nampak kat TikTok try air ni, ada 3 jenis. Aku ambil yang air yang milk tea. Ni mackerel dia, aku tak tahu macam mana nak makan. Macam mana dia nak makan, tapi kita ngap Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak pernah makan mackerel. Bagi aku rasa okey lah. Macam rasa dia tak semiti macam tuna, dan tapi dia tak ringan macam ikan keli. Aku rasa macam dia ada macam minyak ikan ni. Minyak ikan ni tu agak melekit sikit. This one is a good 7 lah. Good 7, boleh try. Tapi adakah akan aku beli lagi? Tak tahu. Kalau aku kerja kat sini, duduk lama kat sini, maybe. Cerita dia kat Jepun, makanan dia terlalu seimbang. Sampai aku makan satu meal je pun kau dah boleh kenyang satu hari. Dan kadang-kadang kau tak ada masa pun nak makan sebab kau sibuk berjalan. Jalan sini, jalan sana, jalan sana. Sedar-sedar dah penat, tidur. Anyways, so ini milk tea. Milk tea. So, try. Aku dah try tadi. Terus saja nak buat video. Basically milk tea dia tak macam milk tea Malaysia. Dia tak berlemak. Dia more kepada tea. Tapi overall kalau nak refresh, kalau kau rasa ngantuk, ni kau dia cakap lah, rasa ngantuk, rasa nak segarkan badan, ni memang dalam list suggestion aku lah. On to the next makanan, kita pergi ke biskut butter yang aku dia bagi. So dia rupa biskut butter tu nampak macam average biskut dalam tin Malaysia lah. Tapi aku tak tahu, tak pernah try. Kita cuba. Honestly kan, aku expect dia more kepada bateri yang akan muak. So macam makan 1-2 akan muak. Tapi ini more kepada biskut, dia more kepada crunchy. Sedap. Aku bagi 5 lah. Bukan tak sedap, tapi dia rasa biskut lah. Dia nothing to impress mah. Dan barang terakhir, matcha cheese. Aku ada tinggalkan satu lagi biskut. Mana tu boleh dip je kan. Aku tak tahu ni. Tadi aku ada try mochi yang matcha punya. Mula-mula aku ingatkan ni macam mochi juga, tapi pelik juga kenapa dia isi dalam ni. Ni mungkin dipping cheese. Which is aku harap janganlah. Aku harap dia macam kuih, senang sikit aku nak makan. Jangan dipping. Kalau dipping aku nak kena ada benda yang aku kena compliment kan. Oh ni lah. Okay, aku dah buka. Oh, ni lah rupa dia. Aku tak tahu. Nampak macam puding. Oh, dia macam puding. Betul-betul macam puding. So, kalau kau tengok sini, tengok ni. Lihat atas ni. Nampak? Dia macam puding. Nampak macam puding. So, kita just assume kita boleh kau macam ni dan kita makan. Lagi. Definitely rasa matcha yang kat Japan. Yang aku tahu dekat Malaysia, matcha dia more kepada rumput side. So lagi rumput, rasa matcha tu lagi autentik, orang Malaysia cakap. Tapi bila aku try matcha kat sini, dia tak rumput sangat. Dia rasa yang sangat spesifik. Rasa matcha, rasa dia more kepada cream sikit kot. Light macam tu. Light je. More kepada cream sikit. Tapi untuk ni dia rasa matcha dia sedap. Itu je lah review aku. So ada ikan mackerel, biskut, matcha dan air.
Aku ada banyak makanan-makanan yang aku try dekat Jepun, yang aku boleh review, aku punya pendapat di Jepun, itinerary and everything. So, kalau korang berminat untuk tahu aku punya perjalanan, apa aku buat, berapa banyak aku spend, komen dekat dalam video ni. Aku akan try post dekat YouTube ataupun TikTok. Dan kalau korang berminat untuk tahu perjalanan aku, berapa hari aku pergi dan apa suggestion tempat aku boleh buat video untuk tu. Asalkan ada banyak komen, ada banyak like. Aku pun harap apa yang aku buat benefit semua orang. Dan yeah, that's end of the video. My last biscuit. Ew.